Kanak-kanak autistik Allahyarham Zain Ryan Abdul Matin meninggal dunia akibat dijerut di leher dan bukan disebabkan mati lemas dalam air. Dapatan itu diperoleh pakar perubatan perunding forensik Dr. Rohayu Shahar Adnan yang sebelum ini bertugas di Hospital Sungai Buloh yang melakukan bedah siasat terhadap mayat kanak-kanak itu yang berpakaian seragam sekolah dengan lampin pakai buang berketinggian 119 cm dan berat badan 17.2 kg pada 12 tengah hari 7 Disember 2023. Perkara itu dimaklumkan Dr. Rohayu yang juga saksi pendakwaan ke-27 itu ketika sesi pemeriksaan utama Timbalan Pendakwa Raya Raja Zaizul Faridah Raja Zaharuddin. Dr. Rohayu berkata kesan jerutan pada leher yang bertindih terletak 6 cm di bawah telinga kanan dan kiri. Otot leher dan kelenjar tiroid di bawah kesan jerutan ini turut lebam. Katanya mayat Zain Ryan juga menunjukkan kesan trauma tumpul dan tajam. Menurutnya kesan trauma tumpul dan tajam itu tidak mematikan tetapi adalah penderaan fizikal ke atas arwah Zain Ryan. Katanya kecederaan Zain Ryan adalah kecederaan perimortem atau kecederaan baru sejurus sebelum kematian kerana terdapat kesan reaksi sistem pertahanan badan yang dapat dilihat melalui pemeriksaan mikroskopik.